Dia bukan kafir. Oh, kau tak mengucap, kau kafir. Kau beriman, kau mengucap dua kalimah syahadah. Ini penafsiran dua sarjana Islam. Kalau kita kata kita pegang autoriti. Kalau aku tak pegang autoriti. Aku kata suka hati kau Allah SWT. Aku rasa aku pun tidak, aku pun susah nak menerima orang tu semata-mata dimasukkan ke neraka semata-mata dia tidak mengucap dua kalimah syahadah. Aku susah nak menerima. Aku susah nak menerima. Oh, orang makcik India tu masuk neraka kenapa? Oh, kau tak boleh mengucap dua kalimah. Matilah kau makcik. Jangan cerita tentang orang yang dalam hai dunia kezan saja. Cerita juga tentang penoreh-penoreh getah estate yang mana mereka pun tak kenal kalimah tauhid, kalimah thayyibah. Tapi mereka masuk neraka. Kenapa? Tak mengucap dua kalimah syahadah, buru-buru dikilang. Oh, kenapa Bangla tu? Kenapa dia orang mati masuk neraka? Kerana tidak mengucap dua kalimah syahadah. Susah untuk aku menerima bahawa Tuhan itu maha mengetahui, maha adil, memasukkan mereka ke dalam neraka semata-mata tidak mengetahui dua kalimah syahadah. Okey, jadi kafir apa yang dimasukkan oleh Asghar dan Bani Sadr. Okey, dia kata bahawa kafir adalah zalim, iman adalah adil. Itu. Dan benda ni lah yang selalu berkontradik hari ni. Kalau kita mengatakan kita Islam pun nak buat apa? Tak, maksud aku kalau kita tak ada sebab tu benda ni berlaku pada semua gerakan Islam. Tapi gerakan Islam Muhammad berjaya. Gerakan Islam yang lain gagal. Kerana apa? Muhammad memerlukan masa 23 tahun dalam keadaan abad yang tidak ada internet, tidak ada Facebook, tidak ada teknologi, tidak ada kapal terbang, tidak ada kereta kebal. Tapi Muhammad berjaya membebaskan umat yang telah zaman jahiliah. Tapi umat hari ini yang ada internet, kapal terbang, kereta kebal, bangunan semua ni, tapi tak boleh lagi menyebarkan Islam. Kenapa? Janganlah cakap dengan ayat-ayat berbunga bahawa hidayah belum sampai dan sebagainya. Ini sangat kontradik. Dalam zaman yang macam-macam ni masih lagi susah. Adakah orang tak tahu Islam tak apa? Orang orientalis pun baca Quran. Tapi kenapa dia orang tak boleh terima Islam? Jangan nanti adalah katakan bahawa Abu Talib itu susah. Itu sukar. Seolah-olah bahawa kita yang pegang kebenaran. Isu yang sekarang kebenaran Asghar dan Bani Sadr mengatakan bahawa iman adalah keadilan. Orang yang memperjuangkan keadilan, orang tu beriman. Orang zalim, walaupun dia ahli sunnah jemaah ke, dia rasuah ke, walaupun dia Islam, dia adalah kafir. Jadi faham? Maksud dia bukan sekadar kafir dan iman diukur melalui pengucapan dua kalimah thayyibah. Itu sangat senang. Jadi Tian Chu akan ke neraka, Mahathir akan ke syurga. Pengucapan dua kalimah thayyibah. Itu sangat senang. Jadi Tian Chu akan ke neraka, Mahathir akan ke syurga. Pengucapan dua kalimah thayyibah. Itu sangat senang. Jadi Tian Chu akan ke neraka, Mahathir akan ke syurga. Kenapa? Sangat. Kita dengar pun ketawa. Oh, kau akan masuk syurga kenapa? Kerana mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah. Kenapa kau masuk ke dalam neraka? Kerana kau kafir, kau berak tak masuk. Jadi sebab itu, sebab makan babi masuk neraka. Ini macam mana ni? Adakah kita perlu bertauhid dulu baru orang Islam nak tolong kita? Jadi kalau orang tadi tidak mau bertauhid, orang tadi tidak mau berquran, bersunat, adakah kita tak nak tolong dia? Orang dia tidak mau berkatan, dia tidak mau tulisan jawi, dia tidak mau ni, tapi dia tidak, dia miskin. Tapi dia nak lawan orang jahat. Macam mana? Dia tak mau baca jawi, tak nak bersunat, dia tidak mau cukur bulu. Tak mau. Ke mana dia? Adakah kita tidak mahu tolong dia? Adakah? Sebab hari ni isunya kita orang Islam ni cuma bicara kat orang Palestin, Afghanistan. Oh, kita saudara, akifillah. Saudara tu. Ni orang Cuba, orang yang ditindas dekat Korea Utara. Ini siapa mereka ni? Mereka seolah-olah berada di luar radar peta ketuhanan. Tuhan seolah-olah tidak menjangkau mereka. Tuhan seolah-olah tidak berbicara dengan mereka. Hari ini kita bincang orang Islam di Palestin, di Cuba. Benda ni berlaku. Al Jazeera pun tak cerita apa lah. Tapi apa? Sebab tu ustaz-ustaz cakap pasal Palestin hari-hari, benda ni kita boleh tengok. Sebab teori tadi yang kita kata tadi, Al-Islam Ya'lu tadi, kita boleh tengok. Sebab tu lah kita tidak ada buat kempen misi kemanusiaan untuk Cuba, misi kemanusiaan untuk Korea Utara. Tapi kita buat Rohingya, seolah-olah orang Rohingya saja ditindas. Dalam dunia ni orang Rohingya saja ditindas.
Bila agama sudah tidak membicarakan tentang kemanusiaan, tidak membicarakan tentang kemiskinan, orang miskin makin ramai, orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya, si zalim makin zalim, apa fungsinya agama? Itu agama tu mati. Kalau agama sekadar membicarakan masjid siapa lebih besar, ni pergi haji siapa yang lebih ramai, ni apa nama bulu siapa lebih lebat. Kalau agama sekadar membicarakan masjid siapa lebih besar, ni pergi haji siapa yang lebih ramai, ni apa nama bulu siapa lebih lebat. Kalau agama sekadar membicarakan masjid siapa lebih besar, ni pergi haji siapa yang lebih ramai, ni apa nama bulu siapa lebih lebat. Jadi ini tak penting. Jadi apa nama tak ada. Sebab tu aku cakap tadi, kalau apa nama kita kata, kalau Jesus dan apa nama Mahdi datang dan tidak membicarakan tentang orang miskin, buat apa dia orang datang? Aku tak peduli pun. Dan kalau kita ikut riwayat yang kita baca dalam Nas, sebab tu teks sunnah pun agak kalau aku agak kelakar lah, lucu. Datang ke dunia akhir zaman, akan datang ke masa depan, turun di bumi Arab, dan kerja dia apa? Mematahkan salib. Kerja dia apa? Membunuh babi-babi. Ini macam apa ni? Lebih teruk pada Hasan Ali dan Ibrahim Ali lah. Okey, baik. Jadi apa nama kita kata bahawa apa nama bagi aku, kalau kita nak menerima Jesus ke, menerima Mesia ke, boleh, tak ada masalah. Tapi penerimaan kita apa? Maknanya kalau kezaliman, Imam Mahdi akan datang untuk melawan semua ni. Zalim ni dia orang akan lipat dia orang. Itu kerja dia orang, Mesiah dia orang. Itu kerja dia orang. Tak mungkin kau datang kau membesarkan masjid. Nanti kita perang semua orang Kristian semua. Kita bunuh dia orang. Aku pun tak tahu sejauh mana imajinasi kita tentang Mesiah ni. Dia orang datang, dia orang nak buat apa? Amerika masih ganas, dia orang datang, dia lagi peliknya, sekurang-kurangnya Syiah dia buat nuklear. Kalau katalah Syiah salah, tapi katalah sunnah benar, lepas tu Imam Mahdi datang ke sunnah ada kuda. Naiklah kuda pergi ke Amerika melalui Asia Tenggara. Okey. Baik, kita tahu lah kan. Sunnah percaya tak percaya dia sebab Imam Mahdi Mesiah dalam sunnah pun agak keliru, agak kabur. Yang satu cakap tak percaya, satu masih sunnah. Yang Osman Muhammadi sunnah, dia percaya, dia kata ada. Asrul Jabat kata tak ada. Tak jelas. Syiah jelas. Walaupun dia cakap tu masuk, dan dia orang bergantikan dengan wilayah faqih yang mana kalau andai kata tak ada Imam Mahdi datang pun, kurang-kurangnya apa nama dia orang dah ada wilayah faqih, Presiden Iran boleh lancarkan nuklear pada Amerika. Kita percaya sebab tu kalau tanya pada sebab tu sunnah satu ideologi yang kabur, walaupun dia disusun ni tauhid. Sifat 20 tu pun untuk apa? Untuk kau percaya Tuhan tu baik, betul. Aristotle, Plato, semua pun percaya Tuhan. Tapi tak percaya namanya Allah. Allah yang kita percaya, yang disuruh oleh Asy'ariyah. Dia percaya pada Tuhan, dia bukan etis. Jangan ingat dia bukan etis, dia percaya pada Tuhan. Dan apa? Aku pun dah lupa. Okey, aku tak. Tapi semua persoalan penting, tidak ada persoalan penting. Sebab last kali, ke mana kau nak tuju? Aku percaya teologi membebaskan, jadi aku orang miskin, orang Islam. Nah, rumah aku ada seorang etis. Tapi aku tidak ada masalah. Kau nak jadi etis, kau punya pasal. Aku tahu, aku bertuhan dan aku buat kerja untuk orang miskin. Sebab bagi aku, tauhid membebaskan orang miskin. Tidak berguna tauhid, kalau tauhid tidak berguna untuk membebaskan orang tertindas, tidak berguna. Tak guna. Kau bertauhid, sembahyang di tungan terbalik, waktu main tahajud, sembahyang tak tahajud, main sunat, apa lagi berkatan, apa lagi, semua ritual-ritual, buat apa? Tuhan, macam aku sebut tadi, Tuhan tidak perlu diurusi. Tuhan tahu menguruskan dirinya sendiri. Tapi manusia yang kena menguruskan manusia lain. Sebab tu aku menolak bahawa orang asli biarkan, sebab orang akan tanya, apa stand Islam terhadap orang-orang yang tidak menerima Islam? Adakah kita mengatakan bahawa orang bukan Islam, dia itu persoalan Tuhan yang tahu tentang dia. Kita uruskan itu poin ni ke mana? Teologi yang masih berlengkar tentang individual. Macam mana kita nak menuju ke lebih baik? Macam mana kita nak menuju lebih baik? Itu sahaja. Tapi yang buku ni cuma sampaikan, dan aku pun bersetuju bahawa teologi daripada individual, kita beriman kepada Tuhan, apa selepas itu? Kau bertuhan, kau beriman, kau ada buat apa? Kalau kau bertuhan, kau beriman, kau pergi masjid, kau pergi ke Kaabah, kau ke Hajar Aswad, orang miskin makin ramai, buat apa? Tauhid kau tauhid yang tidak berjejak di bumi nyata. Orang miskin makin ramai,
Zalim makan zalim. Zalim tu pula banyak pada keluarga sunnah. Nak buat apa? Apa beza orang Islam dengan orang bukan Islam? Kalau orang bukan Islam, dengan bukan Islamnya dia boleh apa? Melawan dengan bukan Islamnya. Okey, kita kata kalau orang aku rasa tak jelas yang aku suka tadi. Orang Islam yang jahat dengan orang bukan Islam yang jahat sama je kan? Jadi buat apa Islam ni kan? Sama lah kan? Baik kau jadi orang bukan Islam. Orang Islam yang Syiah pun lagi banyak buat penemuan daripada kita. Jadi kita nak menafikan dia pula. Dia susah. Jadi sebab tu bagi aku cakap debate yang tadi aku sebut nama Muhammad Faisal. Tak, sunnah. Orang sunnah buat apa? Orang sunnah mengatakan dia lebih sunnah daripada orang lain. Itu je. Apa kerja orang sunnah? Sebutkan siapa emancipator sunnah. Aku nak dengar. Korang takkan boleh jumpa sebab tak ada. Imam Malik, Imam Syafi'i betul. Dia ulama. Tapi ulama yang bincang isu fiqah. Ada tak fiqah penindasan? Fiqah perlawanan? Khawarij buat. Tapi kita akan kata Khawarij pun salah. Kita boleh kata kita semua kena baca banyak lagi. Tak ada masalah. Tapi kita boleh baca 1000 buku pun. Dan apa? Walaupun sahabat Nabi ada yang gugur walaupun baca surah Al-Ikhlas saja. Tapi apa dia buat? Dia tak perlu nak baca semua buku pun. Tapi kau bacalah dan kau beriman dan kau praktikal. Biarlah teori itu sebab biarlah kau cuba boleh baca 10 huruf pun. Tapi kau buat apa? Berdasarkan sebab tu sahabat-sahabat bila jumpa Nabi, aku hari ni terpaksa bercakap dengan dengan dalam term Islamis lah. Sebab hari ni susah. Jadi sahabat-sahabat jumpa Nabi, dia tak terima semua wahyu. Dia tak ambil sebuah ayat. Ambil berapa ayat, praktikalkan apa. Juga apa habis dah praktikal, pergi jumpa dengan Nabi balik, ambil lagi ayat. Tengok aku rasa ni dalam Ma'alim fi Thariq, tak silap aku lah. Kalau siapa yang baca Syekh Kutub lah. Dan kita tak perlu membaca terlalu banyak sampai tak reti nak buat apa-apa. Biarlah kau baca sikit pun, dan afdolnya baca banyak. Tapi kalau baca banyak tak berguna pun nak buat apa? Membaca mestilah teori mesti menghasilkan amali. Teori mesti teoretikal, mesti menghasilkan praktikal. Kalau teoretikal tidak boleh menghasilkan praktikal, buat apa teoretikal? Teori tidak berguna. Ada orang yang praktikal tanpa teori. Buat apa teori lagi? Ada orang boleh tolong orang miskin tanpa jadi orang Islam. Dia tak mau. Macam mana kita? Jadi kalau orang Islam, kau fight lah untuk orang Islam. Bukan fight, maksudnya dengan nas-nas yang kau ada, dengan teks-teks yang kau ada, fight. Bumi kat Islam. Islam tu apa? Adakah Islam yang kata, aku lebih sunnah pada kau, kau tidak sunnah pada aku? Sudah, sebab Korea ni pegang Nobel. Iran, janganlah lecehkan Iran pun hebat. Sebab tu bila kita sebut sunnah buat apa? Boleh kata, sebab aku sebut nama buat, maksudnya kalau aku boleh debate dengan dia pun okey lah. Kita nak debate tajuk sunnah pasif atau tidak. Sebab tak ada bukti, tak ada contoh-contoh ni liberator, emancipator daripada kalangan Muslim sunnah. Tak ada. Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, ini tokoh-tokohnya. Habis kita sebab kita ahli sunnah, kita kata dia orang sesat. Boleh buat, hasilkan sesuatu. Aku nak tengok. Jangan hasilkan PhD labu air. Jangan hasilkan PhD dakwah di Pulau Tieman. Hasilkan PhD elemen jenaka dalam filem Piramli. Teruskan. Sebab sunnah, bagi aku sunnah tetap sunnah. Dia bukan kafir, dia tetap dia. Tapi kalau aku percaya Islam ni adalah membebaskan orang-orang tertindas. Jadi itulah hakikatnya. Sunnah tidak boleh orang-orang sunnah tak boleh menyebutkan nama tokoh-tokoh penemu-penemu baru. Sebab mereka sibuk mengatakan kau tidak sunnah, aku sunnah, kau tidak betul-betul Islami. Itulah kerja mereka. Setiap zaman berzaman itulah kerja mereka. Sebab tu kalau kita minta dia orang sebut, dia orang tak boleh sebut. Tak ada. Dan kalau boleh cari, sila Facebook kan dekat aku. Mari kita berdebate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.